وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung lagi lah muzakarah kita berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muka surat 84. Fasal ke-8, pengenalan mengenai rukun iman. Jumpa surat 84. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ke-8, pengenalan mengenai rukun iman. Pengertian rukun iman dan pembahagian iman. Maksud kita. Okay. Dia kata rukun-rukun iman itu adalah bererti tiang atau asas keimanan. Apa dia tiang dan asas keimanan itu? Iaitu pertama, mempercayai. Mempercayai ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan malaikatnya, malaikat yang Allah Taala ciptakan. Kemudian beriman, percaya dengan kitabnya, kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Beriman, percaya dengan rasulnya yang Allah Taala lantik dan utuskan. Kemudian beriman, percaya pada hari kiamat yang akan berlaku. Dan beriman, percaya dengan qada serta takdir ataupun qadar. Tiap-tiap yang baik dan tiap-tiap yang jahat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kepercayaan itu, keimanan kita itu tetap kukuh, jazam di dalam hati seseorang tanpa bercampur, tanpa ada pun sedikit syak dan keraguan. Itu takrif dia. Dia iman ni dia tak boleh syak. Dia mesti solid. Dia tak boleh sikit pun ada sanksi, tak boleh. Dia mesti solid 100%. Ada sikit sanksi keluar, jatuhlah. Itu masalah iman. Kalau masalah fiqh, dia tak perlu 100% yakin. Dia kadang-kadangnya pada zon sudah mencukupi. Kita nak semayang menghadap kiblat. Hadap kiblat ni tak perlu yakin, zon je. Begitu juga masuk waktu, cukup dengan zon. Tapi zon tu kena ada dalil lah. Dia tak boleh pukul 12.30 hari saya zon dah ni masuk zuhur. Itu tak boleh. Dia zon tu pun mesti datang dengan dalil. Tengok bayang-bayang ke apa, kuat sangkaan masuk waktu dah ni, boleh lah. Tapi iman dia tak boleh dengan zon. Dia mesti dengan keyakinan 100%. Tak ada sikit pun dakwa-dakwi. Dan dalam nas, dalam sumber dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, iman adalah tertakluk di bawah 6 perkara. Jadi kalau kita buka Quran, kita buka hadis Nabi, kita baca, kita cari, kita selidik, kita tilik, tengok, kita akan jumpa dan kita boleh rumuskan. Iman tu ada 6 asas. Ni ulama buat siap lah. Kalau kita nak cari tak jumpa. Kalau buka Quran tu walaupun khatam dah banyak kali sebab tak erti bahasa Arab. Lepas tu dah tak erti bahasa Arab, nak susun pun tak erti. Dia Quran ni dia bukan turun ikut tertib, peraturan. Yang kita duk baca Alif Lam Mim sampai An-Nas, dia tak turun macam tu. Quran ni dia turun ikut peristiwa. Sebab tu yang mula-mula turun Iqra, turun pun tak habis 5 ayat lah.
Iqra tu 5 kan, pertama, keempat, 3. Gitulah. Turun pendek je. Lepas tu pergi surah lain pula. Lepas tu baru datang balik. Dia Quran bukan turun ikut tertib. Mula-mula Al-Baqarah, pergi Ali Imran, tak. Jadi sebab tu kita tak ada kemampuan nak susun tu. Sebab ayat dia tu terabur. Peristiwa turun Quran tu, nuzul dia tu terabur. Yang kita tak mampulah. Melainkan kita ni ahli sejarah, ahli tarikh, boleh sah itu kita boleh susun lah. Quran ni dia turun gini. Ada ke mam orang buat itu? Tak ada ye. Imam boleh buat lah. Maknanya kalau ada orang nak buat boleh. Satu proses Quran disusun mengikut tarikh. Tapi saya setakat ni saya pun tak jumpa lagi. Kok ada wallahu a'lam lah, di luar ilmu pengetahuan kita lah. Bukan susun ikut surah, susun ikut peristiwa. Maknanya ayat mana mari dulu, ikut susun sampai ayat terakhir. Itu pun orang khilaf, ayat terakhir itu surah mana satu. Adakah al-yauma akmaltu lakum ataupun ayat satu lagi tu? Yang mana dulu? Itu pun khilaf di kalangan ulama lah. Okey. Hadis pun ada banyak. Jadi ulama kata tak payahlah penat nak cari, sebab korang sibuk urusan dunia. Bangun pagi subuh nak pergi kerja, malam isyak tak balik lagi. Jadi aku tolong buat siap-siap dah. Jadi ulama mari buat rumusan 6 terus. Jadi kita pun boleh lagi kerja. Tidak tak ada kerja je, sibuk duk tengok. Jumpa belum? Jumpa baru 2 lah. 4 tak jumpa lagi. Duduk cari. Betul lah kita. Jadi ulama kata tak apa. Aku tolong buat untuk kamu. Ni ulama susun. Rumusan dia ada 6. Yang pertama, beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kita beriman, percaya, yakin dengan Allah 100%. Tak ada dakwa-dakwi bahawa Allah lah Tuhan kita. Kedua, beriman dengan semua malaikat yang Tuhan ciptakan. Cuma yang wajib kita beriman 10. 10 tu yang kena tahu dengan satu persatu. Ini tafsir, huraian satu-satu ke dalam 10. Tapi bukan maksud tak beriman dengan yang lain. Iman yang lain tu umum semua. Yang 10 ni kena tahu. Tahu nama dia, tahu kerja dia apa. 10. Lepas tu beriman dengan kitab yang telah Allah Ta'ala wahyukan. Ada semua 4 kitab utama yang kita tahulah. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Beriman dengan tiap-tiap rasul yang telah diutuskan. Semua sekali ada 313 rasul. Tapi yang wajib kita ketahui 25. Sebut nama satu-satu. Yang mana ada dalam Al-Quran lah. Nama dia tu Adam sampai Muhammad SAW. Dan tahu tak payah ikut tertib. Saya pun kalau ingat yang confirm tak lagi Adam, Isa, Muhammad. Tu confirm tertib betul. Lain pada tu tak ingat. Melainkan kena nyanyi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu pun kadang-kadang tinggal 1-2 nama. Tak cukup 25. Terpaksalah nyanyi lagu Raihan. Tak cukup jadi Hairan. Itu tak cukup. Nyanyi pun tak cukup lagi, tak tahulah. Kan? Tak apa. Tak ikut tertib tak apa, tapi tahu 25. Kemudian iman dengan hari kiamat. Kita percaya, kita yakin suatu hari nanti dunia yang kita duduk ni akan hancur. Akan binasa. Lepas tu Tuhan akan himpun buat balik, hidupkan balik semua yang dah mati ni. Himpun di padang mahsyar. Mahsyar tu tempat perhimpunan lah. Himpun, hidup balik. Waktu tu kita pun disukat. Seorang sampai habis selesai. Tu kena beriman juga. Dan yang terakhir ni, yang ni yang semasa. Akhirat tu benda yang akan berlaku. Ni benda yang semasa sekarang ni kita duk berlaku ni. Beriman tiap-tiap benda yang berlaku pada kita. Qada ketentuan Tuhan atas kita. Takdir Tuhan atas kita. Baik ke, buruk ke, bagus ke, tidak ke, suka ke, benci ke, semua tu. Semua takdir Allah. Ini nak dapat payah ni.
Sembang boleh. Tapi bila kena atas kita, hati tu ada rasa penolakan. Kenapakah dalam ramai-ramai ni aku yang kena? Kenapa bukan dia? Bila tengok rezeki datang ke orang tu, kenapa dia yang dapat naik pangkat? Bukan aku yang naik pangkat. Padahal aku ni lebih senior pada dia. Tu tak yakin, tak terima takdir Tuhan tu. Sebab tu datang sifat cemburu, dengki, iri hati. Akhir sekali, sihir. Syirik. Tapi kalau kita beriman dengan takdir Allah, dia dapat naik pangkat, takdir Allah. Dia dapat naik gaji, takdir Allah. Dia kaya, takdir Allah. Dia sihat, takdir Allah. Tu nikmat. Sebab tu Tuhan uji dengan yang buruk. Sakit, takdir Allah. Semua takdir Tuhan. Tak ada sakit hati. Hidup tenang. Kau tengok dia tu kaya. Yalah, Tuhan takdir dia kaya, kayalah. Tu dia sakit, dah Tuhan takdir dia sakit, sakitlah. Tapi bukan bermaksud kalau sakit tu duduk diam. Macam mana Haji sakit tak pergi makan ubat? Takdir Tuhan. Itu bodoh nama dia. Itu dia bukan panggil reda, dia panggil putus asa. Sakit pergi hospital lah. Pergi hospital. Kita bagi ubat. Lepas tu makan ubat tak sembuh. Tak sembuh tu takdir Tuhan. Bukan ubat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Mana makan tak sembuh, maknanya bukan penawar duduk situ. Mungkin penawar duduk tempat lain. Cari lagi. Cari sampai jumpa penawar. Kebah. Gitu. Tu iman takdir. Sembang boleh lah. Tapi kalau betul nak kira payah juga. Bagang sembang memang sedap. Bila jadi realiti bapak tahu tinggi rendah langit ni. Tapi kena terima lah. Terima. Rukun iman sebanyak 6 perkara tersebut adalah terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kat mana ulama keluarkan 6 ni? Daripada Quran dan hadis. Firman Allah Azza wa Jalla. Ni yang kita baca selalu lepas daripada solat fardu maghrib dan solat fardu subuh. Zikir lepas pada semayang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baca lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh. Begitu juga dalam tahlil, kita ada baca dah ni zikir ni. Ayat Quran tu tapi dijadikan zikir. Dia kata Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya dan juga orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasulnya. Mereka berkata kami tidak membezakan antara seorang dengan seorang yang lain daripada rasul-rasulnya. Nabi ni antara satu sama lain tu kita terima semua sama. Cuma beza pada martabat. Martabat ni kedudukan dia. Dia 5 Nabi, Rasul, Ulul Azmi tu martabat dia tinggi lah. Tu. Daripada tu sama. Tapi kita terima semua sama saja. Mereka berkata lagi kami dengar dan kami taat. Kita orang beriman ni sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi sami'na wa asaina. Kami dengar, kami engkar. Kita dengar, taat. Bila Nabi suruh, buat. Tuhan suruh, buat. Nabi larang, tinggal. Tuhan larang, tinggal. Payah juga ni. Sebab suruh 2, tinggal 2. Suruh tiap-tiap yang wajib dan suruh tiap-tiap yang sunat. Larang tiap-tiap yang makruh, larang tiap-tiap yang haram. Jadi buat ibadah sunat tu suruhan Tuhan juga tu. Tapi kita dah tak mampu, tak larat kan. Cuma tinggal benda sunat tak masuk neraka lah, tak dosa. Ada pembuat benda makruh pun tidaklah haram, tidaklah masuk neraka. Tapi dua-dua tu Tuhan suruh dan Tuhan larang. Cuma suruhan tidak sampai tempat wajib
larang tak sampai haram. Kami pohonkan keampunan wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Kita akan kembali pada Allah. Firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia kata, hei orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu, percaya hati kamu itu kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Kita beriman dengan kitab Zabur, Injil, Taurat. Cuma kita Al-Quran ni syariat terkini. Mana syariat lama tak pakailah. Syariat lama tak pakai. Tapi beriman tak dengan kitab tersebut? Ada, beriman. Kitab tersebut telah diwahyukan? Ya. Turun pada Rasulnya? Ya. Cuma isi dia tu kita tak pakai. Sebab dah nasah, tutup. Dah mansuh. Sebab kita pakai Quran lah yang terkini. Tu. Dan siapa yang kufur, yang menolak, yang engkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya, dan juga engkar pada hari kiamat, maka sesungguhnya dia, orang tersebut telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, lari jauh. Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah lah. Firman Allah Taala lagi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah perkara kebajikan. Kebajikan ni pahala lah. Mudahnya pahala. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Bukan kadar semayang, puasa, zakat, haji je kebajikan, pahala ibadah, bukan. Tetapi kebajikan itu juga ialah beriman seseorang kepada Allah. Kita beriman dengan Allah tu, itu juga satu kebajikan. Cuma kita ni tak faham. Kita ingatkan beriman pada Allah tu sekali gitu, percaya. Tak, beriman pada Allah ni tiap-tiap masa. Tiap saat. Sebab kalau tiba-tiba saat kedua kita tak beriman, kufur pada Allah, malaikat maut pun datang, mati dalam keadaan kufur. Tu beriman ingat Allah ni setiap masa. Bukan tak ada sembahyang maghrib, Allahu Akbar, Assalamualaikum, lepas tu tak ingat Tuhan dah. Lepas tu salam, baca selawat, ingat Tuhan balik. Lepas tu sebelum pergi sembahyang sunat tadi lupa Tuhan. Sembahyang sunat ingat balik. Lepas tu duduk kuliah ingat sekejap, hilang sekejap, ada sekejap, hilang sekejap. Tak boleh gitu. Dia ingat Tuhan ni sentiasa, tak boleh putus. Sebab tak tahu bila masa Israel datang. Itu kena pasal Rabbani pula. Rabbani kata, bila Israel tadi Raihan. Ni Rabbani tu. Itulah. Sebab bila Israel datang, kita tak boleh tunggu dia tunggu. Ni aku datang ni, nanti dulu, tunggu isyak lah. Nanti isyak, sujud yang terakhir tu mau cabutlah nyawa aku. Dia pula arah kita. Kalau boleh macam tu, kita pun nak kan. Kalau kita tunggu kejap lagi, tengok-tengok Israel tunggu kat depan, kita nak buat apa? Assalamualaikum, tanya, siapa Israel? Mari nak buat apa? Mari nak ambil esok tak boleh esok. Tak boleh. Kita tak boleh buat kat dia je. Sampai masa tak lewat satu saat, tak cepat satu saat, cukup ambil. Betul? Tu beriman pada Allah di sini mesti ingat pada Allah setiap masa, apa jua keadaan. Sebab tu dalam Quran sebut, macam mana Imam surah Sejadah tu, ingat Tuhan ketika berjalan, berdiri, baring.
ala junubihim tu. Jalan, duduk, ingat Tuhan sentiasa. Tu yang kita ada. Surah Ali Imran tu. Surah Ali Imran. Dia hafiz, kita tak hafiz. Hafal pun tidak. Kena tanya imam lah. Imam ingat kita tak tahu ayat Quran ni. Tu. Jadi kita yang ada zikir waktu semayang, zikir masuk masjid, keluar masjid, nak makan, nak minum, masuk tandas, keluar tandas, tu semua tu tujuan ingat pada Allah tu. Sama juga zikir Imam Ghazali yang orang hantar dalam WhatsApp, Ahad baca ni, Isnin baca ni, Selasa baca ni, Rabu. Tu tujuan ingat Allah tu. Supaya hati sentiasa ingat pada Allah tiap saat, tiap ketika, tak lupa pada dia walaupun sedikit. Tapi kita hamba ni gitulah. Ada masa kita lupa pada Allah SWT. Ada masa kita lalai pada dia. Kadang-kadang semayang pun lupa pada Tuhan. Dalam sembahyang lupa Tuhan lagi. Dalam zikir lupa Tuhan lagi. Kita lah. Bukan orang lain, kita sendiri lah. Lupa pada Allah. Kadang-kadang cerita pada orang sedap lah. Nasihat orang suruh ingat Tuhan, tapi kita tak ingat Tuhan pun. Kalau semayang pun lupa Tuhan, tak tahulah bila nak ingat pada Tuhan. Ini Tuhan sebut sendirilah dalam Quran. Jadi mudah-mudahan kita termasuklah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala pelihara bagi ingat pada Dia. Dan berimanlah kamu dengan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabinya. Jadi kita ukur atas diri kita lah. Kita ni ingat Tuhan banyak mana. Ni bagian dalam, bukan bagian luar. Dia bukan barang zahir, bukan barang yang kita boleh ukur. Bukan sebab tengok dia imam ke, ustaz ke, pakai jubah ke, pakai serban, mesti kuat ingat Tuhan. Tidak. Kerana ingat pada Allah bukan pada zahir, tapi pada dalam hati. Sebab tu sebut ini iman-iman bagan dalam hati, bagan dalam perut kita. Yang tahu kita dengan Tuhannya. Kita mari semayang, orang memang nampak zahir semayang, tapi dalam tu dia semayang ke tidak, Tuhan yang tahu. Imam semayang khusyuk ke tidak, siapa tahu? Ada tahu? Khusyuk imam kita ni semayang baca sedap. Boleh jadi imam baca sedap riak, tapi bukan imam lah, imam lain. Sebab belakang tu ada Tan Sri, Datuk Seri, ada pula menteri, kan? Kita pun timing nak baca surah panjang sikit ni. Sebab kalau baca pendek-pendek, nanti kata apa Imam Hafiz baca Qul Huwallahu Ahad. Masa ni bubuh Yasin. Kita dalam hati celaka betul imam panjang pula. Lepas tu imam pun taranum lah baca Quran tu. Jadi imam baca ke taranum. Kita belakang kata bagus imam khusyuk. Kita tak tahu dalam perut dia tu. Dia baca kerana ada orang di belakang nak bagi masyhur apa semua. Habis tolak. Sebab iman ni benda dalam, bukan benda luar. Bukan benda di luar. Kita tak boleh ukur iman orang dengan pakaian dia, tak boleh ukur dengan kopiah dia, tak boleh ukur dengan kebaikan dia. Benda dalam perut dan hati. Ini masing-masing lah. Masing-masing tengok, masing-masing kira. Duk tengok, aku ni kurang ingat Tuhan ni. Bila kurang kena banyak. Aku ni dah banyak ingat Tuhan ni. Yang kata banyak tu siapa? Yang kata banyak tu, kita mesti tengok diri kita. Kurang aku ni ingat pada Tuhan.
Dia panggil sedar diri. Tiba-tiba tanya dalam diri, aku ni banyak ingat Tuhan. Dia panggil tak sedar diri. Dia kata dia banyak ingat Tuhan, nafsu. Sebab kalau banyak ingat Tuhan ni tak berhenti, setiap detik, setiap ketika. Masing-masing lah hukum. Ukur diri masing-masing. Ni makin akidah ni. Sebab tu bila kita ziarah orang yang dah nazak nak mati, kita pesan pada dia sebut apa? Yalah talqin kita nak sebut apa kepada dia? Sebut Allah ya. Jangan kita sebut talqin. Talqin, dia pun talqin. Tak nak gitu. Talqin tu nama kita sebut tu nama dia talqin. Bacaan yang kita sebut tu kena sebut Allah. Ni sebab saya jumpa dah orang macam tu. Dia ada orang mati duduk kat bawah. Ngajarlah mengucap syahadah. Dia sebut pada orang, suruh ngajar pada orang sakit. Patut dia tu pergi, tak payah suruh orang. Dia sendiri kena pergi jumpa orang. Ingat pada Allah. Dalam hati sebut Allah. Bukan kita suruh orang, ni sedap duduk jauh. Ajar mengucap tu. Kita lah kena ajar mengucapnya. Dia kira ajar mengucap tak boleh. Kerana orang sakit, dia dah hilang kemampuan, kewarasan dia. Dia nak tahan sakit lagi, nak ingat lagi. Satu dia perlu pada dorongan orang luar. Kita duduk baca Yasin sebelah dia tu, mudah-mudahan Yasin boleh bantu dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk pelan-pelan dengar dalam hati Allah. Mudah-mudahan mari jemput malaikat maut tu dalam keadaan kita ingat pada Allah. Tu akidah. Akidah ni barang payah ni. Sembang boleh lah. Ni hadis Nabi pula. Nabi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW menyerupai. Jibril datang tu dalam bentuk rupa seorang Arab Badui yang bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Ini dia panggil Ummul Hadis. Kalau Ummul Quran Al-Fatihah, ni Ummul Hadis ni. Dia mari. Hadis ni panjang cerita dia. Satu ketika dalam kitab Misbahul Munir ada cerita. Satu ketika tu Nabi duduk dengan sahabat. Lepas tu datang satu orang lelaki berpakaian putih. Datang mari, lepas tu duduk belaga lutut dengan Rasulullah SAW. Belaga lutut. Kemudian dia tanya, apakah itu Islam? Mahwal Islam? Nabi pun jawab, Islam tu syahadah, puasa, zakat, haji. Lepas tu dia jawab, sodakta. Yang mari tanya tu jawab, sodakta, benar tak engkau? Lepas tu tanya pula, mahwal iman? Nabi pun cerita, antak manallah ni, seperti mana dalam hadis ni lah. Beriman kepada Allah, malaikat, Quran, bla 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 bla. Lepas tu jawab, sodakta. Yang tanya tu jawab, padahal dia yang tanya. Lepas tu dia kata, betul. Patutnya kita cakap pada dia betul. Dia mari tanya, dia jawab. Betul? Tanya yang ketiga, mahwal ihsan. Nabi pun cerita, anta'budallah, sekian-sekian habis. Boleh tanya, bila kiamat? Nabi kata, aku tak tahu. Yang bertanya lebih mengetahui yang daripada yang ditanya. Kalau begitu, cerita pada aku, apakah tanda kiamat? Atau Nabi cerita 10 tu. Tanda kiamat, binaan semakin besar, sekian. 10 tanda-tanda kiamat. Nabi pun cerita. Habis pada tu, baliklah dia. Lepas tu, Sayyidina Umar kata, siapa dia mari? Sebab tengok, baju tak ada tanda-tanda musafir, rambut hitam, elok je. Nak kata orang jauh, macam bukan orang musafir. Nak kata orang persis 11, tak pernah jumpa. Kata-kata persis 10 pun pernah tengok mari. Contoh kan, tengok baju putih ni, persis 10 ni. Tak ada habuk, memang tak ada habuk. Dia datang dengan kereta, kalau naik kuda mungkin berhabuk sikit lah kan. Jadi nak kata orang jauh pun bukan, orang dekat pun bukan. Kalau dekat tak kenal, jauh tak ada tanda musafir. Tak pelik. Lepas tu Nabi beritahu, wahai Umar, itulah Jibril datang kepada kamu nak ajar tentang agama kamu. Itu 4 tu agama tu, asas agama 4.
Kena tahu fiqh. Islam tu fiqh, iman tu tauhid, ihsan tu tasawuf. Ketiga ni nak tahu kita duduk di mana. Ni 2026 ni zaman apa? Ni kena tahu duduk kat mana. Awal kiamat ke, mukaddimah kiamat ke, kat mana kita duduk. Supaya bila tahu boleh buat persiapan. Kalau tak tahu nak buat persiapan macam mana? Sebab tu bila masuk bulan 10, MKN akan beritahu. Berdasarkan Jabatan Meteorologi, diunjurkan akan berlaku monsun timur laut pada tarikh sekian. Waspada. Jadi kita tahu, sedialah boot ke, makan ke. Tapi kalau tak tahu, duduk tahu-tahu ribut datang. Tak ada makan kita. Jadi kena tahu kita ni duduk di zaman mana, masa mana. Bila tahu duduk di mana, masa mana, boleh buat persiapan. Nak ngaji ke, nak apa ke. Persiapan tu bukan kita saja. Anak yang kita akan tinggalkan pun kena bersiap juga. Sebab geng yang kat belah belakang tu tak ada hal. Belah belakang. Sebab belah depan ni muda lagi, kita geng muda. Geng Pak Su tu. Tu. Esok lusa nak pergi dah. Kita yang dah berumur lebih 60 tak ada hal. Sebab masa dah semakin singkat. Kemungkinan tak sempat jumpa dengan Dajjal apa semua. Kan? Tapi ni golongan yang kita nak tinggal anak kita ni. Anak kita umur 40, cucu kita yang duk berlari tadi tu, mari semayang duk berlari. Cucu kita yang kita kendung bagi susu pada dia. Tu, yang kita duk hari raya hari tu datang berlari-lari rumah kita tu. Yang mak dia kata, Daniel, don't. Tu. Lepas tu, bila kena marah, kata dah jatuh. Tadi Daniel, don't. Kata. Tu cucu kita tu. Adakah sanggup kita tengok cucu kita mati dalam keadaan kufur? Kalau tak nak dia mati kufur, kita sebagai datuk nak buat apa? Kalau kita sayang pada anak, tinggalkan harta untuk dia. Sayang pada cucu, bagi duit raya. Tu dunia dah. Habuan dunia. Apa akhirat? Biarlah. Kok dia mati-mati beli kapit, tak apa. Hai. Itu yang kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Lepas tu kita baca Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Zurriyati tu siapa? Itulah anak, cucu, cicit yang kita nak tinggal tu. Supaya kita yang mari kuliah hari ni, kita mari ni bukan sebab kita baik. Kita mari ni jasa orang dulu doa. Tu nenek moyang atas-atas kita doa. Ya Allah, jadikanlah keluarga aku ni keturunan baik. Tu kita jadi baik ni. Sebab tu orang kata titih asal bakal baik jadi baik. Tu. Kau kan nak cik? Mana? Titih tak ingat dah kita orang muda, dia orang tua, dia tahulah. Mana? Titih asal bakal baik jadi baik. Dia tak ada orang kita jadi baik sebab atas jahat. Dia mesti ada baik atas ni. Tu nenek moyang kita doa ni. Doa berkat mari sampai kita. Nakal biasa. Nakal tu biasa. Tapi jadi baik ni sebab doa orang terdahulu. Ni ingat tu. Kita nak tinggal anak cucu kita, doa lah. Tu guna kita tahu zaman mana kita duduk. Hadis Nabi ni dia kata, Rasulullah SAW pun menjawab mengenai iman bila ditanya oleh Jibril lah, anta manallah anta minu billah wa malaikatihi anta minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khair wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Anta minallah, berimanlah kamu ni dengan Allah, dengan malaikat.
dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat, hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik buruk jahat tu semua datang pada Allah SWT. Rukun iman sebanyak 6 perkara yang termaktub dalam firman Allah dan hadis Rasulullah SAW tersebut adalah menjadi pokok ataupun asas utama diutus para rasul ke alam ini dan diturunkan kitab Allah kepada mereka itu rasul, di mana keimanan seseorang itu tidak sah kecuali beriman kepada semua rukun iman tersebut. Kena beriman 6 baru sah iman. Mereka yang ingkar, yang tolak, yang tak terima dipanggil tidak beriman kepada salah satu daripada rukun iman yang termaktub dalam Quran dan hadis itu, bermakna mereka telah keluar dari golongan orang yang beriman dan masuk dalam golongan orang yang kafir. Dia bukan kena tolak semua, tolak satu ya. Tak percaya satu, habis. Dia bukan matematik. 6 tolak 1 5. Dia iman 6 tolak 1 kosong. 6 tolak 2 kosong. 6 tolak 3 kosong. 6 tolak 6 lagi berat. Tu iman kira macam tu. Dan menjadi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan orang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Orang ni mulut dia kata beriman pada Allah, tapi hati dia pada hakikat tak beriman. Melainkan mereka yang mensekutunya juga yang dengan yang lain. Pada ramai-ramai ni dia kata sebut mulut beriman, hakikat hati tak beriman. Kerana mereka ni pada kebanyakannya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya tu. Jadi mereka yang percaya kepada rukun iman yang telah termaktub dalam Quran dan hadis itu adalah mereka yang telah makrifah kepada perkara berikut. Allahu a'lam. Cukup tu, banyak dah ni. Cukuplah. Allahu a'lam. Ada apa nak tanya? 4 minit ni. Tak situasi ya. Situasi apa? Kita tahu beriman malaikat ada kiri kanan kita. Kalau dalam keadaan contoh kalau gelap kita takut ada hantu apa. Dan situasi tu macam mana? Ketakutan itu adakah sebab kita tak nampak malaikat tu ke macam mana tak? Tak apa takut hantu. Ustaz pun takut hantu juga. Dia takut hantu ni bukan sampai tahap percaya batal iman. Dia beriman pada malaikat yang ada jaga kita raqib atid. Kita beriman lah. Lepas tu duduk gelap kita takut. Takut situ bukan tahap sampai tahap beriman tu. Takut tu sekadar hati je. Bukan imam je takut, ustaz takut juga. Kalau mari hantu kita pun lari. Nak tunggu buat apa lagi? Itu tak apa tu. Itu bukan iman tu. Sebab kita tahu malaikat ada tapi macam 50-50 kan. Dia bukan di situ bukan takut 50-50 tu sebab malaikat tak ada, mam. Macam kita pergi kursus bomba. Nanti kena buat kursus bomba kat sini. Lepas tu pergi main ular. Kalau bomba lepas ular tedun depan imam, takut tak? Takut apa? Bomba ada. Takut kalau ular kat rumah kita bomba tak ada. Ni bomba ada takut lagi. Takut nampaknya. Pasal apa takut? Tak percaya pada bomba. Pergi balai bomba. Bomba lepas ular. Dia pun panggil imam ni, biasa iman kuat. Mari imam duduk tengok. Imam pun duduk depan ular. Bomba kata jangan bergerak. Masa imam duduk berdiri tu ketar tak? La ilaha illallah. Bomba ada kat sebelah. Takut apanya? Itu. Jadi ketakutan pada ular itu bukan bermaksud kita hilang percaya pada bomba. Percaya bomba tak hilang. Cuma bila mari kat depan, berdebah juga. Tapi sedikit pun tidak menghilangkan kita punya percaya pada bomba. Sebab tu kita yakin kalau dia patut bomba dah datang tangkap. Betul tak? Sama lah. Dia bukan kurang, dia panggil tak sempurna. Kurang ni rendah, tak sempurna. Mana dia goyang lagi. Dia goyang. Orang yang betul tak takut hantu, Jaslinda tu. Tu tak takut hantu. Tanya dia lah, jumpa ada hantu. Gitulah. Dia lain, iman ni masalah lain. Takut pada
hantu ular ni benda lain. Gitu. Jangan kata ni tak beriman ni, imam takut pada ular. Bukan, itu masalah lain. Okey. Yang hati kecil. Hati sama besar je, organ hati yang kecil tu kat dalam tu. Dia pasal apa jadi dia kata orang tua panggil hati kecil? Sebab tidak train, tidak diuji, tidak dilatih. Cuba kita latih macam bomba main ular, dia tengok macam ni, sebab dia latih hari-hari. Tanya dia masa mula-mula jadi bomba, dia pun lari. Serupa je macam kita nak tahu berani tak berani mati. Imam kena buat rombongan pergi tu Kelantan, pergi dekat tempat sulut Tok Selehong. Dia ada satu tempat sulut, dia masuk bawah tu duduk dalam kubur. Jangan masuk satu surau. Satu surau masuk, aku pun tak takut. Pergi turun 2 orang pergi. Turun pukul 3 pagi. Pengerusi Datuk duduk dalam liang, imam duduk atas. Dia ada liang dalam tu. Ada liang tempat baring. Jadi Datuk duduk dalam tu baring, imam kat atas. Dia tengok macam mana. Gelisah tak gelisah. Lepas tukar pula. Imam dalam tu, kita duduk atas. Tengok siapa yang kencing. Itulah. Okey. Allah a'lam juga tu. Nak kena habis awal. Nak mana ni ada daurah. Ada lagi soalan tanya? Tak ada. Mudah kan? Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya doakan kita semua yang ada di sini, Allah Taala bagi kita iman yang sempurna sebelum kita kembali kepada Allah, dan sentiasa kita ingat pada Allah setiap masa dan ketika, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin.